sekarang dah boleh nampak. Cuma ni tak syak lah. Tapi selesa kena pakai lah. Macam ni. Nama saya Muhammad Ihsan. Asal baru. Kerja? Saya kerja di hospital. Boleh kita ambil addition berapa banyak, dan mana power berapa? Addition ambil power tak tinggi pun, dalam 100.5, 175. Tapi yang tinggi silap. Rabun hari tu kita test mata yang dia cakap rabun silap dah turun. Dalam masa yang sama dia cakap sebenarnya rabun silap tak boleh turun. Tapi bila test baru, mata yang turun tu silap. Rabun jauh dengan dekat tu tak turun. Tak turun silap. Tapi dalam masa yang sama dia cakap yang tu agak rasa tak turun lah dia cakap. Tapi dah macam bercanggah dengan yang dia cakap. Satu hari ambil 3 pagi, 3 malam. Ambil bila? Lepas makan itu? Biasa ambil lepas makan. Kalau tak makan pun kurang-kurangnya makan beli supaya dulu. Lepas tu makan. Dah sekarang ni masuk kotak yang ke-5 dah. Ni start hari ni, pagi tadi start 4 sesi lah. Dah up sikit. Sebab rasa tak sabar nak buka spek kan. Kalau boleh tak nak pakai pun spek je. 4 pagi 4 malam. Tak sabar nak buang spek. Tak sabar. Kalau buka ni dah boleh nampak dah. Tapi masih tak syak. Kalau tak tulisan tu tak boleh nampak. Sekarang boleh baca lah. Cuma dia pecah-pecahkan tulisan dengan gerak-gerak. Lagi kalau yang cahaya ni, tulisan yang bercahaya memang nama tu sebab dia dah silap. Kalau dekat jauh tu tak sangat sebenarnya. Kalau drive malam? Drive malam memang sebelum ni kalau tak ada spek memang tak drive. Hari tu dah bangun lambat. Pagi kan pukul 6, dah bangun pukul 6 memang jam lah nak pergi cerah tu. So belum kabut, dah siap mandi terus pergi, tak perasan dia pakai spek. Tapi sampai di hospital. So bila sampai hospital ni aku tanya, kau okey tak ni? Kau okey tak? Kau nampak tak? Macam mana kau boleh sampai ni? Bila orang dah tegur macam tu, aku rasa tak pakai spek. Itu yang apa? Nanti aku tanya dengan orang tanya kan. Spek dia tinggal ni, tak bawa. Baru perasan orang tegur. Orang tak tegur, orang tak perasan pun. Cuma kalau pakai ni lebih selesa lah. Lebih selesa. Kalau tak pakai pun dah boleh nampak dah. Cuma kalau bila nak fokus betul-betul akan mata jadi tak selesa. Jadi baik. Cadangan untuk orang luar sana? Ambil addition? Yang mana yang power rendah tu seeloknya ambil lah sebelum dia tinggi. Sebab kalau yang biasanya kita rasa macam mata kita elok. Sebenarnya mata kita ada rabun dekat ataupun jauh ataupun silau yang kita tak tahu. Bila dia teruk baru kita perasan. Sebelum dia teruk, kita pergi cek dulu mata. Kalau lah kata 50 ke 100 ke, baik start lagi. Sebab masih tak tinggi. So dia nak consume pun tak banyak lah. Kan? Kalau tinggi sampai 100, 200, 500 tu banyak makan modal lah. Banyak lah nak consume kan. Sarankan kepada siapa yang nak baik mata, nak pulih mata tu boleh try lah Eye Vision ni. Amalkan dengan konsisten lah. Ya, boleh jangan